Sekarang, berita terbaru. Dulu dia bagi 300. 300 pun kena jimat. Jimat. Boleh jimat. Lepas tu dia turun 200. 200 lagi lah aku kena jimat. Aku tak nafikan. Andai kata kalau customer beli kereta dengan aku, confirm lah aku bagi free minyak penuh. Tak ada masalah. Sekarang dia nak bagi 150. 150, korang fikir balik. 150 liter tu apa yang korang boleh buat? Yang pertama, korang confirm akan fikir naik motor punya. Kau nak naik basikal, yang pertama takut panas. Yang kedua takut hujan. Jadi korang renung-renungkan. Jadi kalaulah andai katalah, okey, liter-liter tu habis. Jadi korang kena pandang yang atas ni, yang top 3 ni. Dah confirm korang kena beli kereta Pro 2. Yang pakai kereta Pro 2 ni, insya-Allah lah. Minyak tu subsidi ke, subsudu ke, subsada ke, insya-Allah minyak tu tetap jimat. Pandang ni, top 3 Pro 2. Okey, senang je. Kalau nak beli Pro 2, ingat Izzah Pro 2. Okey?